Matematik tahun 1 muka surat 19. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Jadi kita kena tulis nombor 9 dan perkataan SEMBILAN 9. Jadi untuk kita kira dengan jari dekat sini 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi dekat sini juga ada semut. Jom kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ini adalah 9. Jadi macam mana kita nak tulis nombor 9? Kita letak dekat sini pen, tarik buat bulat, tarik ke atas dan ke bawah. Ini adalah 9. Nombor 9. Jadi kita kena tulis nombor 9 dalam kotak ni. Seperti ni. 9 9 9. Okey, dah. Okay, lepas tu kita kena tulis perkataan 9. SEMBILAN. SEMBILAN 9 dekat sini. Macam ni. SEMBILAN. Okey, dah siap. Okey, lepas tu kita kena tulis nombor 9 dalam kotak ni. Kotak ni dan kotak ni semuanya seperti ni. 9 9 9 9 9. Okey, dah siap kita tulis nombor 9. Okey, lepas tu kita kena tulis perkataan 9 dalam garisan ni. Garisan ni dan garisan ni. Seperti ni. SEMBILAN 9. Seperti ni. SEMBILAN BILAN SEMBILAN 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 9. Jadi ini adalah jawapan matematik tahun 1 muka surat 19.